Yo guys, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Saya Eddie. So, saya baru je angkat FF5. So, inilah antara barangan yang saya dah kumpul daripada awal tahun, semenjak plan nak jual FK8. So, ada juga yang daripada barang daripada FK8 boleh pakai balik. Mana kita boleh pakai balik, kita pakai balik. Mana yang tak boleh pakai balik, kita terpaksa beli baru dan jual parts yang lama. So hari ni aku akan satu-satulah explain mana apa brand dan apa setup yang aku guna untuk project car FF5 yang terbaru. Lambat sikit lah pakai FF5. Orang lain dah ramai pakai, kita baru pakai. Tak apa, kita explain satu-satu. Alright. So okay guys, yang pertama, barang pertama yang kita guna balik adalah, ini actually memang kapet Mugen FF5, tapi aku pakai dulu kat FK8, boleh muat. So pakai balik lah. Then ni side step, malas nak buka. Side step yang kat tepi pintu tu, yang ada tulis step R. Ini footlight. Footlight ni dekat brake, dekat clutch ada lampu merah. Ini dekat door, ada line kat tepi pintu tu, tempat buka pintu ni. Ini pula dekat cup holder, dekat tengah-tengah, dekat gear tu ada cup holder, kat situ ada merah, lampu merah. Yang ini dekat buka pintu, dia ada projector. Macam kereta-kereta Mercedes, BMW kan, buka pintu ada AMG kan, macam tu lah. Tapi dia tulis Type R lah. So seterusnya aku akan pakai braking, apa ni, stay braided brake head daripada brand HEL. Nama teruk betul, tapi nak try lah kan. Sebelum ni aku guna spoon dekat FK8. So kali ni aku pakai HEL. Itu pakai balik endless daripada FK8 aku, tebal lagi. Okay, sport rim pun sama. Ini Evo Desmond Raga Master, pakai balik daripada FK8, ambil balik. Tayar AD09, setup nggak tahulah 265 35 18. Yang ni 18 inci 9.5 offset, lupa, nanti aku check balik. Okay, seterusnya ni dipanggil apa, dipanggil tulang anjing, tapi aku lupa nama dia. Camber punya barang ni, apa namanya, lebih kurang macam tu lah. Rear camber, betul, rear camber kit. Ini nama dia lower camber adjuster, front. Okay, seterusnya yang ni, ni daripada brand Sika. Ni cermin apa ni, cermin tengah. Cermin tengah. Ini pula cermin kiri kanan, set mirror, Sika juga. Aku tak nak pakai Mugen, pakai Sika sebab kita suka brand Sika. Okay, dia boleh mirror, anti glare, cermin anti glare, anti silap. Okay, seterusnya mana nak Okay, seterusnya depan dululah. Kita dah order Sika punya lip, so dah sampai. Order dengan dia punya spoiler, dia punya wing brand Sika, tapi wing tak siap, tahun depan baru siap. So kita dapat yang ni lah, lip untuk Sika. Aku malas nak tampal lagi. Dia kalau nak tampal kena letak chloroform kat sini, lepas tu baru tampal, baru dia kuat. Tidak, nanti dia tanggal. So dia macam ni lah, lip dia komplit aja. Dia bagi ni clip, rubber tape, brand apa dah betul, tak ada brand. Ini Sika punya ni, Sika punya packaging. Ada manual dia. Okay, seterusnya pakai JS Racing punya minyak gearbox.
magnet ni, nak trap magnet lah. Ni aku beli kat Shopee je. Brand work sama je ni kot. Honda boleh masuk. So ini pula untuk penutup, lupa brand, untuk penutup minyak brake. So ni pula oil cap, pakai balik FK8. Ni seeker punya door protective kan. Biasa orang pakai Mugen, aku pakai seeker, kita support seeker. So ni ni local brand. Ni local brand. Ini first time aku jumpa dia. Dia belum buat brand. Dia dah buat brand tapi dia belum publish lagi. Dia baru sampai barang. Aku masuk kat kedai dia, aku tu peranjat, cakap dia ni belum buat brand tapi barang dah siap. Maknanya Insta belum buat, Facebook belum buat, TikTok belum buat, tapi dah ada brand. Ni dia brand ni, aku tu peranjat juga dulu. Ni dia dah pakai FF5. Barulah kita jumpa sebab dia banyak buat untuk FF5 punya barang aftermarket. Dia yang buat ni, Type R ni. Brand dia nama RR Racing. Ni dekat Ceras. Ni pun brand dia juga ni. Tengok ni, RR Racing. Baik kat kualiti dia. Ni local brand. Ni aku akan pasang semua ni kat kedai dia ni. Sebab aku kenal yang Syarin tu. Syarin tu buat kerja elok. So aku rasa aku akan mulai hari ni FF5 ni aku akan suruh tangan dia yang buat. Okay, seterusnya kita ada ni, aku tak nak pakai lagi lah. Aku simpan lagi. Sebab kalau nak pakai ni aku kena pakai kena pakai apa? Kena beli SRD nya switch tu. So tak apa lah, nanti dulu. Aku sayang lagi lah. Steering FF5 cantik lah. Okay, downpipe aku pakai downpipe, front pipe ke front pipe, downpipe aku pun tak ingat. Ni dua ni, kombinasi ni daripada RV6. Daripada RV6. Okay, last time FK8 aku pakai custom. Lepas tu macam-macam lah, macam-macam aku dengar kata custom bunyi lain lah apa. Ni aku try RV6, kita tengok macam mana. Lepas tu bar aku pakai Casco. Ni apa orang panggil ni aduh, Wiser daripada Mugen. Mugen. Banyak rojak lah campur-campur. Banyak campur-campur. Thermostat ni daripada J Racing rasanya. Ni pakai balik FK8. Ini pun daripada FK8 aku, Equity. Ni cam dia. Ni pun mahal ni. Kecil ni pun mahal. So ni boost meter. Boost meter ni daripada FK8 aku juga, pakai balik Jeffy, original Japan. Ni minyak hitam punya K-Tune punya yang deep apa tu, deep stick. Ini safe clutch, lupa apa nama dia, spoon RV6. Ni bypass valve. Ni pakai balik Mishimoto coolant tank ni. Lagi seterusnya J Racing je radiator hose. J Racing. Lepas tu pakai yang turbo blanket daripada Fang Motorsport. Okay. Turbo blanket ni akan balut kat turbo lah, kasi dia tak panas. Kali ni aku pakai oil cooler daripada HEL juga. Tengok ni hitam macam premium. Okay, seterusnya ini yang aku dah buat hari tu. So hari tu aku buat PRL punya stiker. Aku tak nak pakai tulisan PRL ni sebab ramai sangat dah pakai kan. So aku letak nama brand aku lah, huruf N je lah, N plus. Tak ada tiru Datuk kan, Datuk R plus kan. Aku tak tiru kau tu. Kau punya R plus, aku punya N plus.
Kau punya warna merah, aku nanti buat warna hitamnya Datuk. Datuk Fariznya plus, akunya yang plus. Okay, so intercooler pakai pada PRL. PRL turbo charge. Turbo charge, dia panggil turbo. Dia sambung kat intercooler ni. Sekejap, Civic Type R. Charge pipe. Charge pipe ni PRL. Radiator pakai koyorat. Air intake pakai PRL. Air intake ni dia turbo pula. Carbon fiber matte ni. Macam dry carbon. Entah betul ke tak aku cakap, tapi yang jenis bukan kilat lah. Masalahnya aku nak beli yang dust cover dekat enjin tu. Dust cover tu pula ada brand APR. Brand APR orang ramai cakap tak ngam. Dia macam ada renggang. So Mamat ni, Cina ni, racing ni, dia ada buat macam APR, tapi dia buat lagi cantik fitting dia. Tapi dia punya dust cover dia warna CF macam ni, CF kilat. Aduh. So kalau aku pasang ni matte, yang tu kilat, macam tak kena. Kita tengok macam mana kalau kita dapat yang, kalau dia kata ada stok yang macam ni, yang tak kilat, ngam. Kena lah kan. Okay, so ni pula adalah wiper daripada Sika. Dia katanya ada teknologi lah, wiper Sika. So ni pula untuk works bell ni, untuk lock steering punya ni. Bila kita dah buka, so kita boleh lock. Okay, contoh dia kena macam ni. Ni flipper dia, belakang ni flipper. So tarik sah. Okay. So bila dah tinggal macam ni, yang ni kita simpan parking apa kan. So kita ambil lah benda ni, masuk kat dia, lepas tu lock. So dia dalam keadaan tertutup lah. Ni untuk safety lah. Ni works bell punya lock. So itulah setup yang aku akan pasang kat kereta ni. Dan ada yang pasang, ada yang tak, berperingkat-peringkat. Mungkin pasang yang cooling system dulu. Cooling system settle dulu, baru ke benda lain. Cooling system penting. So besok dah mula nak pasang kat bengkel. Nanti aku akan tunjuk lah apa yang progress kita buat untuk projek car FF5 ni. So guys, terima kasih guys kerana tengok luangkan masa. Tak seberapa pun aku punya review ni. Jangan lupa like and subscribe, support sikit. Thank you. Assalamualaikum. Huh.